Sorry lah, excited sangat sampai Budapest. Cakap pun tak betul. Tengok kita orang ni start, motor, kereta semua berhenti. Padahal tak ada traffic light pun. Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Hai, kita tengah lintas Chain Bridge. Sorry lah, excited sangat sampai ke Budapest ni. Kalau cakap pun tak betul. Sejuk, jalan pun best je ni. Nombor berapa? 12 Tak tahulah apa-apa. Likes look like 7 lah. Like 10 tadi. Ya ke? 15 tapi Masa kita dekat atas kat kita dia. Comel anjing ni. Habis kamu anjing ni. Ya Allah. Anjing. Dah kita puji-puji ni. Banyak kedai-kedai makan, restoran lah. Tapi kita tak pastilah halal atau tidak kan, kita kena carilah yang halal punya. So sekarang ni kita dalam perjalanan nak cari kedai makan sebab hari pun dah lapar sangat. Lepas tu baru kita sambung OOTD. Jom kita makan dulu. banyak kafe-kafe sana. Sana banyak, sini banyak kafe-kafe lah. Untuk kawan-kawan yang non-Muslim, you all mesti enjoy punya sebab kat sini you all boleh lepak kat mana-mana je. Daripada bahagian dekat Buddha Palace tadi, rasanya dah 1 kilometer lebih kot kita orang jalan. Yes, we see already the Turkish kebab pizza house. Kita dah sampai. Depan tu pizza. Tak tahu lah harga dia macam mana. Macam tutup je ke buka? Tu kedai pizza. Betul lah, buka ke ni? Alamak, macam tutup Alamak. Dah jalan 1 kilo Mat. Kilo lebih tapi tiba-tiba tutup. Kita duduk sekejap lah. Kejap. Nak fikir kejap. Mana lagi kedai? Dah jalan 1 kilometer. 1 kilo 1.5 kilo kot. Sekali restoran Istanbul tu dia tutup. Sedih. Aku tak makan lagi daripada pagi ni. Katanya 300 meter. Tidak. Depan ni terus. Tapi tengok juga lah kiri kanan yang ada kedai yang boleh kita. Noi ne-am ridicat doar de la masă la masă. Ha? Apa? Jalan-jalan. Dah banyak? Ha? Tak nak ayu tengah rekod. Dia sebenarnya di sana banyak perangai buruk dia sebenarnya di luar kamera. Tunggu. Dia tak baik tau, menyebarkan aib kan. Tunggu. Jadi kita record aib dia. Dia ada Benci kedai sikit. kopi. Dia benci sikit tapi dia ada banyak flavor. Oh. Tak tahu boleh makan ke tak ke. Tak payahlah sebab kita tak tahu kan. Tak tahu apa dia punya isi kandungan minyak apa dia pakai. Wish ada tu lah, Kinder Bueno. Jom lah, kita sambung ni. Ni dah sampai ke Hero Kebab. Ni Hero Kebab. Oh, ini Hero Kebab. Ada
Ada halalnya. Ni dia telah halal. Halalnya. Cuma dia tak ada meja makan. Assalamualaikum. Kalau nak. Waalaikumsalam. Salam, very halal. Okay. So, kita duduk dalam lah. Kena lepak kat dalam tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ni? Yes, of course. No, here. Here. Okay. معايا شوية. Boleh tortilla. We have only chicken because in the board you see beef. Oh. Okay guys, tadi Kau makan sikit je dia pergi saya. lapar sangat kata. Okay, tadi kita orang beli air. Kita orang beli air. Rupanya air yang aku beli air mineral tadi salah. Dia dekat sini dia ada air kosong, air mineral yang bergas. So, kebetulan kita orang makan kat sini. Tapi dia tak ada stok air ni. So, aku belilah kat kedai tu lah. Tapi dia tegur yang aku beli tadi tu ada gas. Ada gas pada botol dia. Kat sini, kalau macam ni warna pink, tudung dia warna pink. Yang aku ambil tadi warna hijau. Dia ada satu lagi warna biru. Kalau yang warna biru tu dia punya gas sangat tinggi. Yang hijau tu sedang-sedang. Dan yang kalau tak nak ada gas punya, ni yang botol mineral yang warna pink. So untuk yang nak datang ke Europe atau especially di Budapest ni, Hungary ni, so kalau nak air yang tak ada gas tu, air mineral biasa kosong, ambil yang warna pink. Cuma tadi aku dah salah beli, lepas tu minta tukar. So dia bagi tukar lah. Cumanya mungkin harga yang ni murah sikit, jadi tak dapat Paris dan Hungary. Macam ni pun dah 400 Hungary. 400 Hungary franc ni dalam lebih kurang dalam RM5. Juga mahal. Dah. Kenapa kak? Ini ada chicken tortilla. Kita beli untuk arah makan. Chicken tortilla. Dalamnya ada ayam, ada macam sos mayonnaise kot. Kat belakang tu ada sayur-sayur dia. Tortilla dia bagi macam ni lah. Boleh lah. Taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Boleh lah. Tengah-tengah. Ni plate dah, big plate. Chicken plate. Dalam dia ada air nasi. Dalam dia ada nasi. Kat sini ada fries dengan yang ni ayam. Ada sayur-sayur sikit. So tak boleh nak cerita panjang sebab Ni dah anak dah lapar ni. lapar. Kita menangis. Okey, baik. Betul. Oh, hilang tanpa jejak makanannya. Masing-masing lapar sangat. Akak punya tortilla pun dah habis tu ha. Tinggal yang tu je. Yang ini pun dah kenyang. Semua dah kenyang. Lepas tu sekarang kita nak try diorang punya baklava. Ini. Yang atas tu. Dia lain tak? Cuba tanya dia apa different dia. 1,000 franc. Berapa? Lebih kurang RM12. RM12. Untuk saya okey lah untuk rasa. Untuk first time rasa dan lepas tu tak beli dah lah kot. Bukan tekak kita lah. Tapi untuk rasa untuk makan boleh je. Sedap. Cuma untuk repeat tu tak payah lah. Bukanlah rasa tak boleh telan, tapi boleh telan. Cuma Boleh je bukan makan. Dia sedap je bagi tekak orang lain. Mungkin tekak kita bukanlah tak sedap, boleh makan. Cumanya tak berapa sangat. Tak beli je lah benda tu. Okay guys, kita orang dah selesai makan. Hero kebab. Sangat sedap. Recommended. Untuk makan, kita orang tadi ambil satu big plate dengan satu wrap. Big plate tu ada nasi, ada sliced chicken, lepas tu ada sayur-sayur, and then ada fries. So kita orang kongsi berdua. Dan Ara dia ambil wrap. So sedap juga. So total lebih kurang dalam RM80. So sangat sedap. Okay, thank you very much brother. Say thank you. Hello, my friends. How are you? Hello Malaysia. Hello. Please subscribe and like us. Thank you. Bye bye. Okay, so Hero Kebab. Sedap gila. Sedap gila. Sekarang kita jalan lagi. Kita berjalan lagi nak ke Hungarian Parliament. Hungarian Parliament Building. So dia ada satu spot dekat celah-celah lorong tu. Ambil gambar memang nampak cantik lah. Ada background
parliament building, and then dekat sebelah lorong tu dia punya building pun cantik. So sekarang Nisa tengah bawa kita pergi ke sana. Apa nama tak ingat apa nama jalan dia tu, tapi jadi saya beritahu balik. Alright. Kat sini bagus, korang nak lintas jalan je mesti kereta-kereta akan berhenti, nampak? Lalu je don't stop, lalu je don't stop. Very good. Kat mana-mana pun, tadi dekat area Buddha Palace tadi pun sama juga macam tu juga. Itu attraction area, memang ramai orang, ramai turis. Sini nampak macam kurang turis, tapi memang dia orang punya budaya macam tu lah. Right, Parlimen kuasa 5 meter belah kanan. Kita dah nak sampai ke lorong idaman Nisa, nak ambil gambar. Lepas tu dia cakap dia nak datang lagi malam. Tak apalah, kita layan je. Are you okay lah? Hari ni kita dah rasanya 3 km kot jalan kurang-kurang. Nanti nak jalan lagi. Esok boleh rehat sikit kot. Esok rehat setengah hari dalam train. Kali ada flight ataupun pergi ke negara baru, kita akan masa hari tu kita akan rehat je. Semalam walaupun plan nak jalan kita orang tidur awal. Adik dengan tidur awal. Diorang ni jangan bawa oleh hotel je. Kalau bawa oleh hotel tak keluar dah. So hotel ke apartmen ke masuk check in, susah sikit nak keluar. Okey, dah sampai dah jalan lorong yang dia nak tu ni. Datang juga. Akademia Okta. Korang cari ni, Akademia Okta. Kat sini korang akan nampak view. Kejap lagi kita belanja gambar. Ujung tu nampak kot. Depan lagi. Okey. Namanya. So kita dah sampai. Yang I nak cross this way. So sekarang aku dekat depan Danube River. Kat belah sana adalah bahagian Buddha. Bahagian Buddha kat sebelah sana. Memang petang kali tu kan, kalau sunset sangat cantik lah kat sini. Kat belakang ni adalah bangunan Parlimen, Anglican Parliament. Belakang ni adalah Sungai Danube River. Sungai Danube atau Danube River dulu masa peristiwa pembantaian ataupun peristiwa Holocaust, di mana Yahudi dibunuh oleh tentera Aero Army. Tak tahu lah apa Aero Army tu, Nazi lah, lebih kurang macam tu lah. So diorang dibunuh di tepi sungai ni. Kat sana ada tinggalan ataupun mungkin lah tak tahu lah itu kasut yang asal tu atau kasut yang macam apa ni, statue ke. Tapi kat sana ada kasut tu, diorang dibunuh dan diorang dicampak ke dalam sungai Danube ni dan dihanyutkan beramai. Nak tengok lebih cantik sebenarnya kena tunggu sunset. Cuma aku tak rasa aku akan tunggu sunset sebab nak ke tempat lain. Apa ni? Statue apa ni? So, statue orang yang tengah duduk termenung ni sebenarnya dia tengah Buat sikit.
dia sebenarnya tengah tengok kasut dia. Ini adalah salah satu mangsa Bukan tengok kasut. Dia tengah mengenang nasib dia. Kejap lagi dia nak mati macam tu. Tengok kasut pula nak mati. Okey, cepat. Nanti Papa cut. Okay. So, orang yang tengah termenung ni, dia sebenarnya tengah macam feel lah sebab sekejap lagi dia akan mati. Dia adalah salah satu mangsa Holocaust yang akan dibunuh oleh satu kaum ni lah. So, kalau tengok kat situ, dekat depan Sungai Danube ada satu macam banyak kasut lah. Kasut tu adalah kasut mangsa-mangsa Holocaust yang diorang dipaksa, diorang dibunuh dan dipaksa buka kasut sebelum diorang dibunuh tu. Diorang dibunuh dan masuk dalam Sungai Danube tu lah. So ini adalah salah satu mangsa dia. Diorang buat statue kat sini. Dia ni macam last moment dia lah. Tunggu dia tenung macam mana ni. Setelah okay, so inilah sejarahnya daripada orang lelaki. Adik, jangan kacau orang. Sini. Baca lagi sekali, Kak. Di antara kapal cruise yang korang boleh naik dekat Budapest, 4 kelas kita lah. So ini antara cruise yang orang boleh naik lah. So dia akan melintasi Sungai Danube ni. Korang akan nampak view sebelah Buda kat sana. Ada yang ni adalah Fisherman Station yang kita naik tadi. Dan dekat belah sana ada Buda Palace. Ini Buda Palace. Buda Palace. Dan sungai ni, seberang sungai ni yang sebelah korang duduk ni adalah ada satu parliament building dan ada lagi lah beberapa bangunan-bangunan. Sebenarnya view yang paling cantik untuk you all datang naik cruise ni, aku suggest korang naik time sunset nanti, petang nanti. Masa maghrib tu matahari turun, so view lagi cantik lah dengan lampu-lampu yang tersedia. Korang kena datang lah Budapest ni, sangat cantik. So sekarang kita dekat Shoes on the Danube River. So Shoes on the Danube River ni adalah kasut-kasut yang dimiliki oleh orang Yahudi yang dibunuh sewaktu World War II oleh macam satu kaum atau macam benda lah yang dipanggil Arrow Cross Party. Jadi semua kasut-kasut ni dibunuh untuk macam memperingatilah semua kanak-kanak, perempuan dan lelaki yang dibunuh semasa Perang Dunia Kedua. Diorang diarahkan untuk berdiri sebelah sepanjang ni dan diperintahkan untuk buka kasut. Sebab apa? Kasut diorang ni mahal. Orang-orang tu kata kasut ni boleh jual balik. So diorang diarahkan untuk buka kasut dan selepas tu semua ditembak masuk dalam sungai. Setelah kisahnya. So ni nampak kasut ni panjang tau. Dia buat stentu sikit je lah. Boleh nampak kasut ni, kasut budak, kasut macam sebagai size semua lah. Sideways motion, turning when you leave. The single-minded miner's girl was there to share my grief. I shivered in the bitter wind 3 times the cockerel crowed. I waited for the river, but the river did. Fashion Street. So sekarang orang berjalan di tepi sungai Danube River, pergi ke sebelah depan sikit ada bus station Di Fashion Street. untuk ke Fashion Street. So okay, thank you. Ni orang offer untuk boat tour dan dinner cruise. Belakang ni ada kapal cruise. Orang boleh tengok siapa nak naik river cruise sambil-sambil dinner atas kapal, tengok sunset. So korang boleh datang kat sini lah. Tapi semua tu berkos yang tinggi, jadi kita orang skip je benda tu. Kalau pergi berdua mungkin lah nak sweet-sweet, nak manis-manis. Ini kalau naik atas kapal tu nak makan pun yang ni menjerit lah, yang ni tumpahkan air lah, yang ni tudung basah lah. Tapi tak apa, kita enjoy cara aja. So
Now we enjoy how we are je lah. So okay je macam ni. Itu pilihan masing-masing lah. Okay. Tak boleh jalan tinggal anak. Nanti kan. Suami nak romantik atau apa kan. Ya, anak saya makan apa? Ya, anak saya makan apa dekat rumah tu macam tu. So nanti tunggu diorang besar nanti dah ni pandai-pandai diorang dah bekerja sendiri. Nanti kita orang minta lah duit kat diorang untuk bayar balik. Untuk bayar balik untuk kita orang datang balik ke sini. Sebab ni kita orang dah bawa dah, you all datang. So nanti you all dah kerja, you all kena bawa. Tak payah bawa. Kita orang datang sini cuma bagi duit je. Okay, boleh tak? Adik lah. Sekarang tu lah kita orang meeting dulu lah. Nanti kita orang meeting dulu. Baru kita orang berfikir balik. Okay lah, kita nak naik tangga untuk ambil bas ke sana kejap. Sekejap I tengok map. So actually yang ni dah penat. Sekarang waktu pukul 5.10. So waktu kat Malaysia dah pukul 11 sebenarnya. So dia masih bertahan. Kalau semalam pukul macam ni kita dah sampai check in hotel, dia terus tidur, langsung tak dapat keluar. So ni kita nak naik tram. Macam biasa, setiap negara yang kita orang pergi, kita orang akan cari Hard Rock. Tapi kali ni kita orang tak cari. Kita jalan-jalan tiba-tiba jumpa. Yang ini Hard Rock Cafe Budapest. Tengoklah ada apa yang boleh dibeli ke tak. Jom kita tengok kita. Masuk mana pintu utama dia. Pintu dia kat sana. Tapi tak tahu lah macam mana nak boleh masuk ke tak. Tak tahu boleh masuk ke tak. So kita orang sekarang ada dekat Fashion Street Budapest. So ada dia depan Hard Rock Cafe. Dan kita orang bukan kita orang lah, aku yang dapat satu barang dekat Hard Rock Cafe. Biasalah beli topi je. Adalah sedikit harga dia. Kat sini ada H&M, ada macam-macam ni Fashion Street. Kalau korang yang nak cari barang-barang branded apa semua kat sini lah. Untuk kali ni aku memang tak sempat nak buat personal shopper, tempat nak buat PS. So tapi kalau you all datang nanti, you all boleh kena wajib letakkan satu itinerary untuk datang ke Fashion Street lah. Ni banyak ni. Banyak. Okay. Ni banyak. Ni tak ada Aida Cafe. Adanya Aida Cafe. I rasa ada juga Aida kot. Kan kawan you kan ada nama Ana, ada nama Aida. Siapa lagi nama kawan you? Mesti ada semua restoran kat sini. Oreo. Any flavor, vanilla or caramel? Thank you. Give you the receipt and we tell you if it's like in the cake. Thank you. Okay, thank you. Oh, wait. Oreo. Nak Oreo. Okey, buka dulu ni. Okey, take the Oreo. Okey, bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu habis tu yang tu dulu. Ambil tangan pakai tisu, okey? Dah. Mari ambil gambar sama-sama kat sini depan ni. Okay, hasrat nak makan cumi cake dengan cumi aiskrim dah settle. Kita orang kat apa nama ni? Fashion Street ni mungkin tempat ni mahal sikit lah. Cumanya kita orang nak cari tempat yang murah, yang gerai-gerai biasa tu takut dah tak sempat sebab ni hari dah nak malam. So kat sini tapi harga lebih kurang je saya rasa. Berapa? Yang kek lebih kurang dalam RM30 lebih. Yang aiskrim punya lebih kurang dalam RM40 lebih. So dua total lebih kurang RM80 kot. RM2,500. So lebih kurang RM80 lah untuk dua ni. Cuma aiskrim tu mahal sikit. Kalau datang ke Budapest,
tak makan chimney ni mungkin tak complete lah itinerary tu kot. Tak complete lah itinerary tu. Jadi kita orang dah settle lagi satu. Chimney cake. Ada satu lagi apa kita nak pergi? Langgos tu belum dapat lagi. Lagi nak cari langgos pula. Sebab chimney cake ni asal dia memang daripada Hungary. Kalau pergi Vienna ada, kalau pergi Prague nanti pun ada chimney cake ni kan. Kat Prague ada, cuma originally dia datang daripada Hungary, daripada sini. So dapatlah makan chimney cake. Ni kedai dia dekat Fashion Street, depan pada North Face. Kalau tak cari nantilah depan North Face. Tapi sini mahal sikit lah. Korang boleh cari choice dekat gerai-gerai biasa mungkin murah sikit dalam RM10 macam tu.